Baiklah, untuk kali ni, jom kita sama-sama selami dunia kreatif personality artistik. Personality ni, ia adalah salah satu daripada 6 jenis personality dalam model RIASEC yang diperkenalkan oleh John L. Holland. Cuba tanya diri sendiri, pernah tak anda rasa satu desakan, satu dorongan yang kuat dari dalam untuk mencipta sesuatu, untuk meluahkan apa yang anda rasa atau untuk hasilkan sesuatu yang betul-betul baru yang datang dari imajinasi anda? Kalau jawapan anda ya, percayalah, dorongan tu sebenarnya ada penjelasan yang sangat menarik dan kita boleh faham semua ni melalui satu kerangka kerja. Jom kita terokai. Okey, kerangka kerja ni namanya model RIASEC. Ia dibangunkan oleh seorang ahli psikologi, John L. Holland. Model ni sebenarnya adalah satu alat yang sangat dihormati tau. Gunanya untuk bantu kita faham macam mana jenis personality kita ni boleh sepadan dengan kerjaya-kerjaya yang ada di luar sana. Tengok ni. Slide ni tunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Kita ada jenis realistik, kita panggil dia si pelaksana. Lepas tu jenis investigatif, si pemikir. Dan fokus kita hari ini, jenis artistik, si pencipta. Mereka ni hidup dengan ekspresi kreatif, dengan imajinasi. Kontras antara ketiga-tiga ni betul-betul buat kita nampak keunikan golongan artistik. Jadi sekarang, jom kita kenal dengan lebih dekat lagi. Kita akan cuba bina satu potret yang terperinci tentang apa sebenarnya yang membentuk jiwa dan pemikiran seorang pencipta. Secara ringkasnya kan, personality artistik ni merujuk kepada individu yang ada kecenderungan yang sangat kuat terhadap kreativiti, ekspresi diri dan suka sangat hasilkan idea-idea yang inovatif, tak kiralah melalui seni ke atau apa-apa sahaja yang melibatkan imajinasi. Okey, jadi apa ciri-ciri teras mereka? Pertama, imajinasi mereka memang tinggi. Kedua, mereka ni seronok bila dapat luahkan idea dan perasaan melalui seni. Mereka juga sangat-sangat hargai keindahan, estetika dan reka bentuk. Tapi yang paling penting sekali, mereka ni tak suka kerja yang terlalu berstruktur atau rutin. Bagi mereka, persekitaran yang fleksibel dan bebas, barulah mereka boleh berkarya. Petikan dari Savikas dan Baker ni jelaskan dengan cukup baik. Bagi jiwa seni ni, tarikan utama mereka adalah aktiviti yang libatkan imajinasi. Bukannya tugasan yang sama je hari-hari. Bagi mereka, kebebasan tu adalah kunci untuk mereka berjaya. Kekuatan mereka pula memang unik. Mereka boleh berfikir secara kreatif, hasilkan idea-idea yang asli yang tak pernah orang lain fikirkan. Kepekaan mereka pada keindahan dan kebolehan untuk tengok sesuatu situasi dari macam-macam sudut pandangan tu, itulah aset mereka yang paling berharga. Ciri-ciri ni semua kemudiannya diterjemahkan kepada kemahiran-kemahiran sebenar. Contohnya macam kemahiran dalam seni visual, penulisan kreatif, persembahan dan yang paling istimewa, kebolehan mereka berkomunikasi bukan dengan kata-kata biasa, tapi melalui ekspresi seni mereka. Jadi, persoalannya, macam mana personality ni boleh membentuk laluan hidup seseorang? Okey, jom kita beralih daripada siapa anda kepada apa yang anda boleh lakukan. Kita akan terokai laluan kerjaya dan pendidikan yang paling sesuai untuk mereka. Tengok senarai ni. Pereka grafik, penulis, pemuzik, animator, banyak kan? Semua kerjaya ni bukan setakat membenarkan, malah menuntut kreativiti untuk berjaya. Inilah padang permainan untuk mereka. Kenapa padanan ni penting sangat? Menurut Tracy dan Rounds, bila minat kita tu kena dengan kerja kita, kepuasan kerja pun akan meningkat. Jadi, ia bukan sekadar cerita pasal cari gaji tau, tapi lebih kepada mencari kepuasan dan kebahagiaan untuk jangka masa yang panjang. Dan untuk sampai ke kerjaya impian tu, ada banyak bidang pengajian yang boleh bantu. Contohnya seni visual, reka bentuk grafik atau penulisan kreatif. Di sinilah tempat untuk anda asah bakat tu secara profesional. Persekitaran kerja pun sangat kritikal. Golongan pencipta ni, mereka akan betul-betul berkembang maju dalam persekitaran yang bagi mereka kebebasan, yang sentiasa galakkan idea-idea baru dan yang paling penting, menghargai keunikan setiap individu. Csikszentmihalyi sendiri mengesahkan perkara ini. Katanya, persekitaran yang menyokong kreativiti itu memainkan peranan yang sangat penting untuk hasilkan karya inovatif. Tanpa sokongan macam ni, potensi kreatif seseorang tu mungkin akan sia-sia. Sayang kan? Baiklah, selepas kita faham semua ni, mari kita kembali fokus pada anda. Anggaplah semua maklumat ni sebagai kompas peribadi anda untuk anda buat sedikit refleksi diri. Jom kita buat semakan pantas. Jujur dengan diri sendiri ya. Adakah anda suka melukis atau mereka bentuk? Suka tulis cerita? Suka main muzik atau menyanyi? Atau suka guna imajinasi untuk cipta idea-idea baru?
Kalau kebanyakan jawapan anda adalah ya, kemungkinan besar anda memang ada personaliti artistik dalam diri anda. Jadi, ingatlah, personaliti anda tu ibarat sebuah kanvas yang kosong. Persoalannya sekarang, apakah karya agung yang akan anda ciptakan di atas kanvas itu?